Assalamualaikum. Selamat datang ke Ilmu Panduan Hidup. Info ringkas, padat dan penuh hikmah. Ramai keluarga Islam bahagi harta pusaka sama rata, tapi adakah ia dibenarkan dalam Islam? Jawapan ni bukan ikut pendapat pribadi, tapi berdasarkan Al-Quran dan penjelasan para ulama. Isu ni bukan perkara kecil. Kita dengar dulu penjelasan Ustaz tentang asas pembahagian harta pusaka dalam Islam. Dengar sampai habis supaya ia menjadi jawapan kepada persoalan yang sedang dibincangkan. Faraid ini kalau kita nak bahagi, dua cara. Yang pertama, asal. Iaitu bahagi menurut dalam Quran. Quran ada bagi dah orang ni 1/8, ada orang 1/6, ada orang 1/4, ada orang 1/2, ada orang 2/3. Tu. Maka hak tu nombor 1. Soalan biasa tapi banyak bermain dalam masyarakat kita ialah soal pembahagian sama rata. Boleh ke tak boleh? Yang lagi menarik itu tuan, ada pula pesanan daripada ayah mak. Kalau ayah mati, kalau mak mati, harta ayah ni, ayah nak, mak nak, bagi sama rata. Lagi menarik kalau dalam pesan tu tambah pula, tak payah ikut faraid. Apa yang Ustaz jelaskan tadi selari dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahawa pembahagian harta pusaka bukan ciptaan manusia, bukan juga keputusan adat atau budaya. Sebaliknya, ia adalah perintah terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang menetapkan siapa dapat berapa kerana Allah Maha mengetahui keperluan setiap waris, lelaki, perempuan, ibu, ayah dan ahli keluarga lain. Sebab itu dalam Islam, pembahagian harta pusaka mesti dimulakan dengan faraid. Kerana ia adalah hak yang Allah tetapkan, bukan hak yang boleh diubah ikut perasaan. Saya selalu suka tanya ayah mak. Ayah mak, ala-ala pesan jangan ikut faraid tu tambah sikit, pesan jangan semayang. Berani tak tuan-tuan? Ala-ala pesan tu jangan ikut faraid, tambah sikit, top up. Ala-ala dah buat salah tu, biar banyak sikit salah tu, contoh gitu. Pesan jangan semayang, payah semayang. Tak berani tuan-tuan. Tapi kenapa ada kenyataan kata pesan bagi sama rata? Sebab kita tak faham. Pendedahan tu tak jelas kepada kita. Dia sebenarnya minda ataupun mindset masyarakat kita yang duk main payah ni sebenarnya, kalau kita tengok hukum hakam yang lain pun sebenarnya bukan mudah pun. Menutup aurat bagi orang perempuan mudah ke payah tuan-tuan? Bagi orang tak biasa payah, rimah lah, panah lah, gitulah, inilah dan sebagainya, payah. Tapi bila didedahkan, diberi kefahaman sebenar, insya-Allah benda tu jadi lebih mudah. Faraid pun sebenarnya macam tu tuan-tuan. Terus terang cakap, faraid memang susah. Bukan sebab Allah nak menyusahkan manusia, tapi sebab kita jarang bersedia untuk memahaminya. Selagi ibu ayah masih ada, kita tak ambil peduli. Bila mereka dah tiada, emosi bercampur, barulah nak belajar. Masa tu timbul soalan, kenapa tak boleh bahagi sama rata? Sedangkan faraid bukan untuk menzalimi, tapi untuk melindungi hak setiap waris. Faraid nampak susah bukan kerana hukumnya berat, tetapi kerana kita lambat memahami hikmahnya. Soalannya, bolehkah harta pusaka dibahagi sama rata? Tetapi ulama' fiqh kata, jika waris nak bahagikan sama banyak, hukumnya harus dengan syarat. Dengan syarat. Syarat yang pertama, semua waris bersetuju. Yang kedua, dinyatakan dulu hak masing-masing mengikut faraid. Supaya kita tidak membelakangkan Al-Quran. Faham? Khabar dulu dalam faraid, awak dapat banyak ni. Tapi kalau bagi sama banyak, awak dapat banyak ni. Reda atau tidak? Reda lah. Baru boleh. Ramai orang terus tinggalkan faraid, terus bagi sama banyak. Ini tidak beradab dengan Quran. Okey, saya nak jawab tu pada persoalan boleh tak bagi sama rata. Saya jawab dengan jawapan yang lembut sikit tuan-tuan. Jawapannya boleh. Tapi syarat dia, sama rata tu mesti ikut hukum faraid. Kita tak boleh ikut faraid, Ustaz, kita nak bagi sama rata. Semua setuju belah kedah. Itu tak boleh, minta maaf. Sebab apa tak boleh? Sebab bila khabar tak boleh ikut faraid, bermakna langgar perintah Allah. Sebab Allah sebut hukum faraid ini dalam Al-Quran, ayat 7 surah An-Nisa, akhir ayat tu kata apa? Nasiban mafruḍa. Bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. Sebab tu ulama kata fardu ain. Dalam ayat sebelah Allah sebut akhir ayat, Allah kata fariidatan minallah, kewajipan daripada Allah. Dalam ayat selanjutnya Allah sebut wasiyatan minallah, ayat 12,
ketetapan, ketentuan daripada Allah. Dalam ayat 13 Allah sebut balasan orang ikut agama Allah, perintah Allah ini baginya syurga. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa taat, siapa patuh, siapa ikut perintah Allah ini, Allah masukkan dia ke dalam syurga. So lawan dia ayat 14, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa langgar, siapa bantah, siapa tak nak ikut, siapa kata faraid ni tak wajib, siapa kata tak payah faraid lah, kita bagi sama rata lah dan sebagainya, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ingat tu je tuan-tuan. Jadi soal nak bagi sama rata bukan tak boleh. Boleh, tapi ikut hukum faraid. Menurut penjelasan Ustaz tadi, harta pusaka boleh dibahagi sama rata, tetapi Islam ajar kita satu tertib. Kiraan faraid perlu dibuat terlebih dahulu, kemudian barulah waris boleh bermuafakat dan saling reda, supaya pembahagian itu tenang dan diberkati. Baik, ada 8 waris, contoh 8 orang waris. Anak, isteri, anak puan, anak lelaki dan sebagainya, mak ayah. Contoh. 8 orang waris. Contoh, seorang tidak setuju bahagi sama banyak. Dia nak faraid. Lagu mana nak buat? Wajib yang seorang ini mendapat hak faraid. Ingat tu deh. Yang 7 lagi sama banyak. Ingat 8 orang waris. Seorang tidak setuju bagi sama banyak. Dia nak ikut faraid. Maka seorang ini wajib kita bagi ikut faraid. 7 lagi sama banyak. Haram yang 7 ini kata yang seorang ini tamak. Haram. Kerana faraid bukan tamak, hak dia. Yang tamak ni hak dia tak dapat, nak hak orang. Tu baru tamak. Faham lagi? Banyak kita bila tak setuju bagi sama banyak, dia nak ikut faraid, kita kata tamak. Mana boleh? Tamak ni hak orang lain, dia nak. Faham? So macam mana? Okey, saya cerita secara ringkas. Contoh seorang ayah meninggal. Tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak lelaki dan perempuan. Orang perempuan memang daripada start ayah meninggal sama rata. Tak salah dia ada hasrat, dia ada cita rasa nak sama rata. Bukan salah tuan-tuan. Tapi kita kena patuh syariah. Macam mana patuh syariah? Bila suami meninggal, tinggal isteri, Allah tentukan hak faraid isteri 1/8. Baki 7/8 untuk anak-anak, lelaki 2 bahagian setiap orang, perempuan 1 bahagian setiap orang. Ni saya cerita secara umum lah tuan-tuan. Baik, balik pada tadi, baki 7/8 tu bahagi kepada anak-anak, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jadi bila kita buat kira-kira, katakanlah lelaki dapat 400 seorang, perempuan dapat 200, isteri dapatlah bahagian dia. Bila masing-masing dah tahu hak, isteri dah nampak sekian-sekian, anak lelaki dah nampak, anak perempuan dah nampak, baru buka perbincangan, mesyuarat, bincang. Anak perempuan memang daripada awal lagi dah target dah ni sama rata. Dia mesti tanya, doktor, bang, ataupun adik-adik lain boleh tak kita bagi sama rata? Tanya gitu. Tak salah tanya, jangan bimbang. Jangan paksa, kakak jangan paksa adik. Adik bagi sama rata, aku sulung. Mu adik ikut aku. Tu tak boleh. Kalau adik ikut, adik tu pula tak faham, adik tu pula bawa homo, tak balik, ataupun adik tu pula OKU, tidak berakal, kakak ambil bahagian adik di situ, kakak makan haram, na'udzubillah. Biar kita clear tuan-tuan. Kalau dah bincang, semua waris setuju. Adik kata setuju, hak cukup umur lah. Abang kata setuju, semua setuju. So berlaku pembahagian sama rata. Itulah sama rata yang dibenarkan dalam hukum faraid. Itulah sama rata mengikut hukum faraid. Kita kena jelas di situ. Tapi tuan-tuan, ramai kita tengok bila berlaku kematian, tak nak bagi pusaka, alah tak payah faraid lah. Susah kira-kira faraid ni. Tak payah faraid lah, kita bagi sama rata je. Tengok orang sebelah bagi sama rata boleh ada pun. Dia kayak gitu. Mak dah wasiat sama rata, lagi berat tuan-tuan. Pertahankan wasiat. Abang kalau tak setuju mak wasiat ni, abang derhaka. Hak lelaki pula tak berapa reti mana, takut dah kata derhaka ni, tak apalah, terimalah. Dia tak tahu pun pasal faraid dia, hak dia dan sebagainya. Ni yang tak betul tuan-tuan. Jadi boleh ke tidak bagi sama rata? Jawapannya boleh. Syaratnya letak hukum faraid di hadapan, tahu hak masing-masing, kemudian tengok syarat yang kedua, yang nak bersetuju tu mesti baligh dan berakal. Wallahu a'lam. Setelah mendengar kupasan yang diberikan oleh Ustaz,
maka jelaslah bahawa pembahagian harta pusaka boleh diagih secara sama rata, tetapi mestilah dibahagi mengikut faraid terlebih dahulu. Ini kerana faraid adalah ketetapan Allah, bukan pilihan manusia. Setiap waris ada hak yang wajib ditunaikan. Selepas semua waris menerima bahagian masing-masing dengan reda dan tanpa paksaan, barulah dibolehkan jika mereka ingin berbincang untuk menyamaratakan pembahagian. Namun jika ada seorang waris tidak bersetuju, maka tidak halal untuk memaksa atau mengabaikan hak faraidnya. Inilah keadilan Islam, mendahulukan hukum Allah, kemudian menjaga silaturahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpah palsu, maka Allah wajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya syurga. Para sahabat bertanya, walaupun perkara itu sedikit, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, walaupun hanya sebatang kayu siwak. Hadis riwayat Muslim. Maka jelaslah, walau ambil 1 sen pun tanpa hak, tetap ada ancaman neraka. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi panduan dalam hidup Anda seharian.